di hati, cinta matiku. Daddy and Mommy, we love you. Mama bila dapat tahu, Mama bersyukur kepada Allah. Kurang-kurangnya penyesuaian antara mereka berdua Allah Ta'ala makbulkan, dan kemudian Mama reda dengan siapnya sebab pasangan ni nampaknya sesuai. Alhamdulillah. Pada Buya, perjalanan Sadiq dan Bella, kita tahulah seperti dimaklumkan tidak mudah, tetapi mereka sesuai antara kedua, dan apa-apa ke depan yang akan bersama dan InsyaAllah. Amin, kita amin. doakan insyaAllah pada hari ini berkah dan semua dibangunkan insyaAllah. Amin. Bella adalah seorang anak yang baik. Terus terang, Mama memerhatikan gerak-geri dia, perilaku dia. Dia boleh buat penyesuaian dengan Sadiq. Sadiq seorang yang aktif dalam bidang sukan dan seterusnya. Dan Bella boleh bersama-sama dengan dia dari segi setiap bidang, terutama apabila mendaki gunung Kinabalu. Dari situ nampak pengorbanan dia bersama-sama. Dan dia seorang anak yang baik kerana dia menghormati keluarga. Itulah yang menambatkan hati Mama terhadap beliau. Okey, pada Buya, sejujurnya pandangan orang tua seperti Buya ni, kita nampak daripada awal penyesuaian tu ada, cuma Buya takkan nak cakap dalam hati kan. Tapi Alhamdulillah sudah ternyata mereka ni saling bersama. InsyaAllah sampai ke fasa seterusnya. Satu, Mama rasa macam terkejut pun ada dan terharu pun ada bila Bella bagi tahu Mama ada seorang ni nak apa macam ni, nak bagi tahu yang dia nak bertunang. So rasa macam Mama, ya betul. So macam Mama rasa apa ni, Mama hanya mampu doakan kali ni yang terbaik untuk kakak, dan kalau boleh, kalau dia terbaik, Mama pun akan rasa bahagia juga. Itu je lah apa yang specialnya bagi Mama. Dia lebihkan kepada arah Eden, sebab jarang kita nampak yang lelaki, kadang-kadang lelaki ni kadang dia mencintai mak dia dulu, tapi macam YB dia mencintai arah Eden dulu. Itu yang rasa macam Mama sangat-sangat terharu, rasa macam happy tengok budak ni pun dengan Sadiq happy sangat. So Alhamdulillah, hanya mendoakan anak dia yang terbaik untuk masa depan dan sampai bila-bila. Semoga Bella dengan Sadiq bahagia di jannah. Itu sahaja dari Mama. Kepada Sadiq, Mama sangat terima kasih. Mama doakan semoga Sadiq menjaga Bella dengan baik, dan juga menjaga dia sampai bila-bila. Welcome to my family, Sadiq. Hari ini Eden dengan hati happy sangat. And Daddy, welcome to our family. Daddy and Mommy, we love you.